Hikmah main golf ataupun falsafah main golf. Aduhai, main golf je nak tazkirah. Asal nak tazkirah je main golf. Alkisahnya saya dah tanya ChatGPT, boleh tak bagi tazkirah menggunakan analogi golf. Ni saya ambil daripada ChatGPT lah. Kata ChatGPT, padang golf tu ibaratnya dunia. Padang golf yang luas, penuh cabaran, ada rumput, pasir, tasik dan angin. Begitu juga dunia, ada nikmat, ada dugaan, ada godaan. Tidak semua bola jatuh di fairway, kadang-kadang masuk longkang, pasir atau hutan. Itulah kehidupan penuh ujian. Bola golf tu pula adalah kita lah, roh kita dan amalan kita, yang mana perlu dijaga dengan baik agar boleh masuk ke dalam syurga. Lubang tu macam lubang syurga lah nak pergi. Kayu golf tu pula ikhtiar dan ilmu. Pemain golf ada banyak jenis kayu, driver, iron, putter. Semua ada fungsi berbeza. Jadi ilmu tu ibarat strategi, doa, usaha. Tanpa ilmu kita pukul bola tak kena tapi sengit. Lepas tu pula kena ada caddy, guru ataupun sahabat soleh yang juga membimbing kita lah. Ada mentor, ada ulama, ada ustaz yang akan membantu tunjuk arah, mensadarkan kayu, baca angin. Jadi kita perlu kepada sanad. Okey. Lepas tu adalah pula birdie, bogey, tentang amal. Semua pukulan dikira, ada orang dapat birdie lebih baik dari standard, ataupun bogey kurang baik. Itulah juga hidup semuanya dicatat dan diamal. So dalam meneruskan kehidupan kita ni memang tak semua orang sekali pukul terus masuk. Ada orang pukul banyak kali pun tak masuk, ada yang pukul 3 kali terus masuk. Maka begitulah analoginya. Orang nak masuk syurga ni kan, kena ketuk kuat, kena guna pelbagai jenis kayu golf yang berbagai sudut kan, 8, 5 kan, macam lah. Jadi yang itu yang ChatGPT lah. Macam kalau saya boleh tambah sikit analogi golf ni, bila kita dah pukul-pukul sampai dekat dengan lubang tu, kita akan belajar konsep wasatiyah, pertengahan, yang mana kita dah tak boleh pukul terlalu kuat dan tak boleh pukul terlalu perlahan. Dan kayu golf tu juga main peranan, hayunan main peranan, geografi main peranan, graviti, angin, cahaya matahari, semua main peranan. Jadi wasatiyah ni maksudnya kalau kita nak buat apa-apa, biarlah berpada-pada kan. Dalam Al-Fatihah pun kita minta jalan wasatiyah, bukan jalan orang yang Allah murkai, terlalu teruk, atau orang yang Allah sesatkan, cuai. Kita nak pertengahan, jalan yang lurus. Okey, lebih kuranglah analogi falsafah berkaitan golf dan tazkirah. So nak main apa-apa, jangan berjudi, jaga solat, jaga akhlak, jaga aurat, jaga adab. InsyaAllah semoga kita semua menghayun dengan ilmu dan akhirnya masuk ke dalam syurga tanpa tertinggal seorang pun. Woha.